Kita pantai Tanjung Setemu dengan Pantai Gasing. Oh, dah air rapel tu pak. Yang sejuk pak. Assalamualaikum saudara-saudara, jumpa lagi dengan Indra Anak Melayu. Hari ini Indra Anak Melayu berada di Kampung Tanjung Siambang, Pulau Dompak, Tanjung Pinang. Dan kita nak pusing-pusing tengok-tengok kampung. Hari ini ada lapangan bola kaki, tempat budak-budak main. Main-main. Ini orang Melayu semua saudara. Di Dompak ni banyak orang Melayu. Okey, sekarang kita nak pusing-pusing. Ini ada Masjid Al-Jalil. Kita pusing-pusing kampung dekat Tanjung Siambang. Banyak tutup kedai. Ni ada warung tutup. Rumah sekolah. Rumah sekolah. Dah, kita nak cari warung dulu, nak beli air. Osh. Saudara. Ambil apa ni? Ambil berbelam. Ini kalau kenapa banyak motor lewat, kerana dekat sana ada Pantai Tanjung Setemu dengan Pantai Gasing. Kat sana jalan dia lecak, jadi aku malas ke sana lah. Aku nak beli air lah. Ada warung. Oh, dah air rapel tu pak. Yang sejuk pak. Rapel. Berapa satu? Osh. Ni. Jom kita meraya-raya. Tengok ada kedai kat situ. Tanjung Siambang. Oh, situ ada kedai juga rupanya kat sana. Tak nampak. Tak apalah. Kita masih lewat sini. Kita ke pantai. Pantai Tanjung Siambang. Oh, bambu dah besar. Seram juga kat sini. Takut ular.
Dah sepi pantai. Biasa kalau hari cuti pantai ramai. Ni dah sepi nampak. Tak apa, cuba kita tengok. Inilah dia pantai Tanjung Siambang. Selamat datang di Pasir Putih Beach. Kita ke hujung sana. Kita tengok. Oh, dah di apa kasih batu miring, abrasi. Lama-lama abrasi juga. Dulu ramai pantai ni. Kerana dah banyak pantai-pantai baru. Kat sana tu pantai baru. Sampai ke hujung sana pantai baru. Pantai ni dah agak sepi. Kita tak salah sampai ke depan sana, jauh. Cantik tak? Sunset. Okay. Inilah suasana di Tanjung Siambang. Cantik kan? Kita datang agak petang lah, jadi orang pada balik. Kau tidak ramai, tapi tak apa. Yang penting kita Indra Anak Melayu ajak korang tengok-tengok suasana di kampung Tanjung Siambang ni. Ini berpelam tu nampak. Rambutan. Rambutan tu kadang-kadang manis, kadang-kadang masam. Buah dia tak besar, kecil-kecil je. Dulu aku sering masuk semak ngambil buah pelam hutan, bawa galah. Jeluk-jeluk.
Bu, Ya. Mana? pusing-pusing tengok buat video. Oh, video. Video YouTube. Ya. Yeah. Kita balik lagi ke lapangan bola. Tempat semula. Baik saudara-saudara, sekian dulu video Indra Anak Melayu untuk hari ini. Jangan bosan menonton video Indra Anak Melayu. Dan jangan lupa di subscribe, like dan komen serta di share sebanyak-banyaknya jika kalian suka dengan video Indra Anak Melayu. Sampai jumpa. Assalamualaikum.